Hai guys, aku balik ke channel dia Aizat. So, ini dia Honor 400 series yang terbaru. Aku ada model Pro dan juga non-Pro. Dan bila bercakap pasal phone owner yang ada numbers ni macam 400, 200 series kan. Dari dulu lagi, aku perasan yang model ni macam ada special character. Maksudnya, setiap kali ada je features baru macam hardcode, AI image to video, model sebeginilah yang mesti akan dapat dulu berbanding full flash diorang. Dan benda ni korang boleh tengok sendiri macam mana owner perkenalkan feature hardcode studio dekat Honor 200 dulu. But then features tu sebenarnya baru ada tau dekat Magic 7 Pro once dia keluar. Time Magic 6 Pro tak ada pun hardcode portrait bagai. Jadi dari situ jenama owner ni selalu buat aku tertanyalah, adakah perlu untuk aku go for level feature sebenar macam Magic series V3 ke apa, ataupun lebih baik beli je full mirror kelatasan diorang. Atau kalau nak lagi superb, terus consider Honor 400 Pro ni yang seolah-olah macam phone flagship kan. Dia ada top tier spec, ada semua features baru, siap dengan AI lagi. So itulah antara benda yang selalu buat aku terfikir panjang. Aku bukan nak cakap yang Magic 7 Pro, Magic V3 tak berbaloi langsung. Korang jangan beli, bukan macam tu. Cuma korang bayangkan dengan harga di bawah RM3,000, kita sebenarnya dah boleh dapat smartphone yang memang sedap nak guna. Ada spek yang okey, selesa, dan features dia pun bukan calang-calang tau. Kira relevan lah untuk tahun 2025. Tapi tak apa, memandangkan dekat tangan aku sekarang pun ada kedua-dua Honor 400 series yang terbaru. Ada model Pro, non-Pro. Jadi, apa kata kalau kita bandingkan secara meluas? Mana satu yang best dan mana satu yang korang patut pilih antara diorang berdua ni? Namun sebelum kita nak masuk dengan lebih mendalam, aku rasa aku nak mula dulu dengan bahagian yang mana tak banyak beza sangat. Tapi inilah benda pertama yang kita akan nampak, tak bukan, rekaan dia. And aku faham, sekilas pandang je kita mesti rasa macam pelik kan. Macam, Zat, ni bukan rekaan phone sekian-sekian ke? Yes, aku nampak je. Bagi aku, dia punya rekaan ni mimik seperti Huawei Pura. Lagi-lagi dekat bahagian modul kamera. Dia tak adalah sebiji sangat. Pasti identiti tu masih ada. Dan kalau kita nak bandingkan pula rekaan antara Honor 400 dan 400 Pro, obviously yang ni pun ada beza sikit. So untuk Honor 400, finally rekaan dia dah berubah. Seingat aku, masa Honor 200 best model dulu, dia still guna quad curve design tau. Tapi untuk kali ni, dia punya design language lebih ke arah flat and boxy. Bukan sekadar screen je, badan keseluruhan body dia memang totally flat. Which is agak berbeza lah dengan model 400 Pro yang hadir dengan quad curve design yang sama seperti dulu. Dan bagi aku, clearness begini agak menarik. Serius agak, masa guna Honor 200 series, sekilas pandang aku sendiri memang rasa susah nak nampak perbezaan dia orang. Dia punya rekaan tu almost identical. Jadi dengan adanya sedikit kelainan dan perubahan yang Honor buat, aku akui yang aku ada rasa special sikit lah. Let's say kalau aku beli Honor 400 Pro ni, aku tak adalah segan kan. Aku boleh bermegah, nampak mewah je. Sebab hakikatnya dia memang tak sama tau dengan model Honor 400 biasa tu. Even dari segi solidness, rasa sturdy dia pun cukup beza. Dan iyalah, bukan bermakna build quality untuk Honor 400 biasa ni teruk. Bukan macam tu. Korang jangan salah anggap. Maksud aku, Honor 400 Pro punya build quality memang terasa pro. Terasa macam phone flagship sebenar, macam Magic series. Dan Honor 400 best model ni pula betul-betul sejajar je dengan level mid-range. Dan selain daripada rekaan, ada satu lagi perkara yang memang lebih kurang, iaitu berkait dengan bateri. So, surprisingly, walaupun kedua model ni ada jurang harga yang cukup ketara, namun saiz bateri diorang memang sama. Kedua-duanya berkongsi kapasiti bateri sebesar 6,000 mAh. Dan yes, dengan kapasiti bateri sebesar ni, aku personally tak ada benda nak komplain. Korang bayangkan 6,000 mAh tu memang dah besar, hakikatnya dia sangat-sangat besar. Lepas tu ditambah pula dengan betapa optimize-nya software dari Honor, lagilah kita rasa puas kan. Dan kalau korang tanya aku, smartphone mana yang ada bateri yang bagus, dari dulu lagi, aku memang akan jawab dan sarankan lah untuk korang consider smartphone dari Honor. Bukan sebab nak backup ke apa tapi daripada pengalaman aku dah pakai macam-macam phone Honor. Honor ni dia power tau untuk optimizekan bateri smartphone diorang. Dan smartphone diorang pun tak ada isu yang obvious lah. Macam cepat drain ke, isu bateri overheat ke, memang tak ada. Senang cakap, Honor 400 series ni kategori sesuai lah untuk all day use. Cuma yes, yang bezakan antara diorang berdua ni, of course dekat bahagian charging. Honor 400 Pro, dia ada kelebihan sikit. Di samping dia support 100W fast charge, dia juga turut menyokong wireless charging 50W. Manakala untuk Honor 400, dia just support 80W je Honor Supercharge. Namun walaupun ada beza, bagi aku dua-dua dah cukup laju. Masa aku test hari tu, Honor 400 Pro perlukan masa sekitar 48 minit dan Honor 400 best model ni lebih kurang 1 jam gitu. So nampak macam lambat je dia charge kan. Apalah Honor ni kan. Cakap itu, sabar. Dengar dulu. Korang kena ingat yang bateri diorang pun semakin besar. Jadi
memang perlukan masa sikit lah. But still, kalau kita nak bandingkan jarak kelajuan antara diorang berdua ni, bagi aku, dua-dua still laju, still lagi okay. Dan aku masih boleh terima timing charging macam ni. Okay, next kita teruskan dengan skrin pula. Dan part ni aku rasa agak menarik sebab dua-dua macam identical. Cumanya dia ada tapi lah. Okay, so technically kedua model ni berkongsi teknologi skrin yang memang sama. Diorang ada AMOLED panel 1.5K, 5000 nits peak brightness, DCI-P3 color gamut mode, dan even diorang punya eye comfort features macam PWM dimming ke apa, serius sebiji gila. Jadi kalau dah sama, dekat mana beza dia Zat? Beza dia pada sizing dan style screen lah. Macam Honor 400 ni, dia guna flat display yang berukuran 6.55 inci. Manakala untuk Honor 400 Pro, dia hadir dengan 6.7 inci quad curve display. Jadi itulah, bila teknologi dia lebih kurang, kita memang akan rasa susah nak buat pilihan yang tepat. Even lepas hampir 2 minggu aku guna secara sepenuhnya, aku sendiri pun susah tau nak bagi tahu korang mana satu yang terbaik. Sebab kedua-dua skrin ni perform je. Nak guna dekat outdoor okay, tak ada isu, buat main game best. Dan kalau nak guna untuk tujuan entertainment, lagilah tak ada hal. Kena pula diorang berdua ni pun dah siap datang dengan setup stereo speaker atas dengan bawah. Confirm super puas untuk tengok movie, lain ke drama ke apa kan. Dan yang tinggal sekarang hanyalah personal preference korang. Sama ada korang nak flat display ataupun quad curve pada Honor 400 Pro. Tapi kalau tanya aku lah aku lebih enjoy dengan skrin pada Honor 400 Pro kot. Lagipun quad curve model Pro ni dia tak terlalu obvious. Dia bukan macam teknologi curve screen tahun 2020 dulu yang melengkuk. Dia bukan macam tu. Sekarang punya dah lain. Dia lebih selesa, tak ada isu ghost touch ke apa. So kalau nak best, nak skrin besar, aku personally lagi recommend, lagi prefer untuk korang consider skrin pada Honor 400 Pro. Dan memandangkan kedua model ni berbeza, ada jurang harga yang ketara, dia punya spek pun mestilah lain kan. Jadi Honor 400 memang guna chip mid-range Snapdragon 7 Gen 3, manakala untuk Honor 400 Pro, ia datangkan dengan chip X flagship iaitu Snapdragon 8 Gen 3. Bila kita dengar yang belakang kedua-dua smartphone ni ada Gen 3, kita mesti rasa macam sama lah Zat, confirm tak ada rasa beza, betul tak? Tapi realitinya, kedua phone ni sangat jauh kalau kita bandingkan dari segi performance. Especially kalau korang ni kaki main game. Aku perasan setelah hampir 2 minggu aku guna, memang Honor 400 Pro ni dia boleh perform better lah. Dia boleh provide high FPS secara konsisten dan dia juga mampu untuk bagi setting grafik yang jauh lagi tinggi. So bila kita main game macam MLBB ke kan, PUBG Mobile, aku ada rasa ekstra puas lah sepanjang guna Honor 400 Pro. Namun bukan bermakna yang Honor 400 biasa ni teruk atau tak boleh main game langsung. Tak ada lah gitu. Overall spec wise dia okey je. Snapdragon 7 Gen 3, dia kelam mid-range, so korang akan dapat prestasi yang selevel macam tu lah. But then itu ceritanya kalau kita fokus kepada bahagian performance semata-mata. Kalau katakan aku sekadar nak guna untuk daily use, WhatsApp, Instagram, any social media, dua-dua phone sebenarnya memang dah good enough, dah lebih dari cukup. Kena pula bila diorang berdua ni dah siap datang dengan macOS 9.0 yang semakin matang, jadi agak mustahil untuk kita jumpa isu yang membebankan. Lagging, stuttering, memang tak ada risau. Phone owner memang dah makin better dan selesa je kalau nak guna sebagai daily atau heavy use. Dah lalang aku dah sentuh pasal macOS, aku nak selangi terus dengan fungsi AI. Yes, aku sedar model numbers dari owner ni sekadar level mid-range, orang tak pandang sangat. Tapi apa yang mengagumkan adalah features AI dia yang sama power macam Magic Series. Dia ada Magic Portal 2.0, AI Eraser 2.0, AI Cutout dan pelbagai lagi. Kiranya fungsi AI tu semakin bertambah tau pada Honor 400 series ni. Untuk video hari ni, aku just nak share dua je feature AI yang paling best dan paling latest. So yang pertama, nama dia AI Augmenting. Fungsi ni lebih kepada expand atau tambah extra frame dalam gambar. Mesti pernah kan korang minta stranger ambilkan gambar korang, lepas tu bila korang tengok balik, tahu-tahu gambar tu tak kemas pun. Kadang kaki terpotong, headroom terlampau tinggi. Aku bukan tak nak hargai lah orang dah tolong apa semua. Aku berterima kasih. Tapi untuk aku sendiri, gambar style gini memang potong mood sikit lah. Maybe sebab aku jenis suka bergambar kan. Tapi dengan keberadaan AI Painting, aku dah tak perlu risau. Sebab sekarang, macam mana sekalipun, dengan senang lenang je, aku dah boleh add on extra frame dalam gambar tu supaya dia jadi lebih balance atau seimbang. And yes, aku faham. Hasil dia tu tak adalah 100% sempurna. Dia guna AI. Cuma aku agak kagum dengan cara AI dia mengenal pasti objek yang ada dekat sekeliling gambar. Sampaikan aku punya kasut tu, korang boleh tengok kan. Dia siap tambah style putih dan siap letak huruf N kot.
Memang gila betul lah, bijak lah. Dia punya output ni boleh kata nampak almost natural juga. Dan fungsi AI yang kedua pula adalah AI image to video. Aku akui features ni memang antara AI yang paling hype dan hampir ke arah gimmick. Korang pergilah mana-mana platform, TikTok, YouTube Short ke kan, mesti semua orang akan cerita tau pasal features ni when dia orang review Honor 400 series. So apa benda AI image to video ni Aizat? Fungsi ni dia akan convert gambar kita, gambar yang daripada JPEG kepada video selama 5 saat. Dengan macam simple kan, 5 saat je pun. Cuma yang impresifnya hasil dia tu nampak real tau. Aku tak boleh lah, dia macam mind blown gila. Dari segi pergerakan dia, efek shadows ke kan, serius nampak macam betul. Korang boleh tengok sendiri gambar KSCC ni, daripada JPEG aku dah convert jadi video. Dia punya hasil tu seolah-olah macam guna drone tau. Dari segi pergerakan kan, pan kanan ke kiri, lepas tu ada satu bangunan lain sebagai foreground. Nampak macam guna drone. Padahal hakikatnya AI owner yang ubah, dia adjust pergerakan apa semua. So bila aku tengok balik, aku tengok berulang kali, aku memang bukanlah tak boleh terima, dia macam mind blown. Macam mana kira AI ni sebenarnya bahaya lah kan? Tak adalah. Bukan bahaya. AI ni kalau kita pandai guna, dia ada je manfaat lain. Contohnya, kalau katakan aku rindu suasana lepak dengan kawan-kawan ke, macam aku pergi China trip baru-baru ni, badan kenangan yang ada dalam phone aku cuma gambar-gambar lama je. Jadi dengan AI image to video, aku bolehlah mengambil memori tu supaya dia kekal mekar dalam hati. Kadang sebagai manusia ni, kita cuma rindu kan kenangan yang kita pernah lalui. Padahal hakikatnya, kita tak boleh pun nak patah balik masa untuk hadap kenangan tu sekali lagi. Maksud aku, kalau aku rindu masa pergi China trip, lepak dengan kawan-kawan, aku tak boleh pun nak patah balik masa untuk hadap kenangan yang sama. Dia macam sekali seumur hidup gitu. So, agak menarik apa yang owner tawarkan kali ni. Dia buat kita sedar akan nikmat yang kita sebenarnya perlu hargai. But still, aku nak tanya korang juga, bagi korang, features AI image to video ni betul-betul function ke? Ataupun sekadar gimmick? Cuma komen kat bawah. Dan yang terakhir, sebelum kita habiskan video ni, aku nak sentuh sikit bab kamera. So untuk spec wise, kedua model ni berkongsi sensor kamera yang lebih kurang sama. Dua-dua ada 200MP main sensor, ada 12MP ultrawide juga. Cuma yang bezanya, model 400 Pro ni dia ada kelebihan 50MP AI telephoto kamera. Yang mana ini bermakna kalau korang nak ambil gambar building ke atau snap gambar zoom, Honor 400 Pro akan mampulah untuk hasilkan gambar zoom yang jauh lebih sharp. Sebab dia memang ada benefit dari segi optical zoom. Badan selain dari zoom, secara overallnya hasil gambar dia orang memang almost identical pada beberapa keadaan. Tapi of course, Honor 400 Pro ni dia boleh perform better untuk dynamic range, sharpkan gambar ke apa. Dan satu lagi, aku juga notice kalau katakan kita guna satu kali zoom pada Honor 400 dan 400 Pro, sebenarnya diorang berdua ni ada focal length yang berbeza tau. Korang boleh nampak dekat bahagian watermark tu. Yang mana kalau aku guna satu kali zoom pada 400 Pro, dia jadi 24mm, dan pada Honor 400 base model, dia jadi 27mm. Mula-mula aku ingat, oh maybe sebab akulah yang terzoom sikit ke kan. Pasti lepas dah guna untuk snap pelbagai jenis gambar, aku dah zoom 2 kali, 3 kali, 4 kali zoom. Memang ternyata yang diorang punya focal length tak sama tau. Honor 400 biasa ni, dia macam zoom ke depan sikit. Dia tak ada isu pun, just aku beritahu korang supaya korang faham. Dan itu ceritanya kalau kita guna sensor 200MP tu lah. Let's say kalau kita ubah kepada lensa ultrawide, so far dua-dua dapat je focal length yang sama, iaitu 16mm. Bila aku dah test, secara keseluruhan hasilnya memang sangat-sangat identical. Aku dah cuba juga untuk test dengan lebih ekstra. Aku snap ada gambar backlight, ada campur awan dekat langit, semata-mata untuk uji kemampuan dynamic range, kawalan exposure ke apa. Tapi pada akhirnya, hasil ultrawide pada kedua-dua smartphone ni memang lebih kurang. So, korang tak payah risaulah. Dan satu benda yang best ataupun special pada Honor 400 series kali ni adalah dia punya portrait mode. Tak silap aku, dulu dia cuma ada hardcore style, iaitu vibrant, color dan juga black and white. Pada sekarang, dia dah ada tambahan filter tau, ala-ala film simulation. Dan lepas je aku guna Hardcore Studio 2.0, jujur cakap, aku memang jatuh cinta dengan hasil dia. Korang boleh tengok sendiri betapa uniknya dia punya looks, ada grain effect, tona warna dan lain-lain. Dan aku rasa korang pun tahu yang aku ni memang pecinta kamera Fujifilm. So bila pakai Honor 400 series yang ada mimic film simulation, dia sentiasa buat aku nak pakai je filter ni selalu. Sampaikan adalah dekat 60% gambar yang aku snap, mesti aku guna portrait mode punya. Sebab dia lain, dia unik. Dan bagi aku, kejudan Hardcore Studio 2.0 ni memang game changer. Yelah, kalau aku nak dapatkan hasil atau visual macam ni, aku dah tak perlu beria untuk download pelbagai aplikasi dekat smartphone aku. Semata-mata nak dapatkan gambar yang graining apa semua ni kan. Sekarang just buka apps kamera, masuk portrait mode, dan kemudian pilih filter yang aku sendiri nak, look macam mana yang aku nak, and then terus point and shoot. Memang mudah gila dan
hasil dia pun cukup memuaskan. Boleh kata kena dengan cita rasa aku sendiri. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Dan aku tahu, by this time, korang mesti nak tahu pula pasal harga jualan diorang kan. Mestilah Aizat, daripada awal tadi kau asyik cerita je, asyik sembang kan, compare apa semua. Tapi kalau tak sebut harga, macam mana kita nak tahu mana satu yang baloi? Okay, sabar korang dengar dulu. Kedua phone ni, of course, obviously, memang bezalah dari segi harga. Yang mana Honor 400 base model ni, dia ada 2 variant storage dan ia dijual dengan tanda harga bermula RM1,899. Manakala untuk Honor 400 Pro, harga dia lebih RM500 iaitu sekitar RM2,699 dan cuma ada satu variant saja. Jadi dengan jurang harga yang agak ketara, aku rasa mesti korang dah boleh nampak kot. Dan lagi senang lah nak buat keputusan. Walaupun secara asasnya, mereka berdua ni lebih kurang ada certain spec yang memang sama, macam size bateri and then screen yang almost identical. Tapi bagi aku, masing-masing ada daya tarikan tersendiri lah. Macam Honor 400 yang best model ni, dia lebih mampu milik. But then spec wise dia tu, sebenarnya dah good enough. And untuk Honor 400 Pro pula, yes, dia memang antara yang terbaik lah untuk harga jualan macam ni. Dan maybe, kalau tanya aku pun, aku lebih cenderung kot untuk pilih Honor 400 Pro. Sebab yelah, kita tak perlu bayar sampai RM3,000 pun. Pasti apa yang dia ada tu, dah memang mewah dan lebih dari cukup. Cuma itulah yang mengecewakan sikit software update diorang. Kedua phone ni just support 2 tahun untuk major update dan 3 tahun untuk security update. Which is agak spoil. Tapi itu je lah. Lain-lain boleh kata sempurna dah. So macam korang pilih mana? Model Pro ke non-Pro? Cuba komen sikit. By the way, kalau korang berminat, aku akan tinggalkan segala info macam biasa kan. Harga rasmi, detail apa semua dekat ruangan description box di bawah. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching dan kalau korang rasa enjoy dengan video macam ni, comparison macam ni, jangan lupa tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa and see you guys in the next video. Bye bye.